Hai semua, dalam video kali ini saya nak cakap tentang rangkaian 5G kedua iaitu U-Mobile, di mana pada 7 April 2026 mereka telah mencapai sasaran liputan 80% kawasan berpenduduk, iaitu 82.9% kawasan berpenduduk di seluruh Malaysia. Dan untuk pengetahuan, anda kini boleh mencuba rangkaian Ultra 5G, U-Mobile Ultra 5G dengan sendiri, dengan percuma, tak perlu bayar apa-apa pun. Nak tahu lebih lanjut? Kena tengok video ini sampai habis. Sebelum itu, jika anda belum subscribe channel saya, sila subscribe channel saya bagi video-video yang saya akan memuat naik dari semasa ke semasa. Jangan lupa untuk buka lonceng tahu ya. Dan untuk pengetahuan, U-Mobile juga telah dikenali sebagai oleh Malaysia Books of Records untuk pelancaran 5G terpantas di Malaysia. Dan mereka capai tahap 82.9% liputan kawasan berpenduduk dalam 9 bulan. Macam tu. Ini sangat-sangat cepat sebab U-Mobile baru dapat pada 2025 macam tu. Ini bermaksud bahawa model di rangkaian 5G tu berjaya. Yang ni merupakan gambar yang dikongsi oleh Naib Menteri Komunikasi Tioni Ching Ini adalah gambar dia. Benda tu telah diiktiraf oleh Malaysia Books of Records Dan mereka juga telah mencapai 82.9% liputan semasa dalam satu pengumuman dalam unit mobile dengan liputan sehingga 99.9% untuk wilayah Persekutuan Putrajaya. Pada masa yang sama, sempena mereka telah mencapai tahap 82.9% kan, mereka juga telah memperkenalkan fungsi 5G standalone dan network slicing di mana ia dikenali sebagai Ultra 5G Priority. Jika anda tidak mempunyai pas Ultra 5G Priority ni, maka bila ada permintaan yang tinggi di satu kawasan kan, maka internet tu akan jadi perlahan dan kemungkinan anda tak boleh nak guna internet. Tetapi dengan pas Priority Ultra 5G, anda akan dapat satu segmen dengan network slicing, di mana ia akan membenarkan anda untuk menggunakan internet semasa kawasan tersebut tu sesak. Perbezaan tu adalah antara anda tak boleh guna internet langsung ataupun boleh guna internet dengan perlahan Jika pas anda tu, jika pelan U-Mobile anda tu tidak disertakan dengan 5G Priority Pass tu, maka anda boleh aktifkan dengan harga RM2 untuk 1 jam ataupun RM5 untuk 3 jam Kuota tu dia akan ambil dari kuota bulanan anda Dia tak beri kuota apa-apa pun dekat sini. Dan pada masa yang sama, mereka telah memperkenalkan percubaan rangkaian Ultra 5G. Sekiranya anda ada telefon bimbit yang sokong eSIM, maka anda boleh cuba rangkaian U-Mobile Ultra 5G di mana peran tersebut menyediakan perkhidmatan 5G secara percuma untuk 7 hari. Ia termasuk dengan 10GB data berkelajuan tinggi, di mana semua tu boleh digunakan untuk hotspot dan panggilan tanpa had untuk nombor standard rangkaian tempatan. Yang penting, peranti anda memang kena sokong eSIM
Nanti saya akan cakap macam mana nak aktifkan ya. Seperti yang anda tahulah, pada 7 April, U-Mobile telah mengumumkan bahawa mereka telah capai sasaran liputan 80% untuk rangkaian 5G kedua. Mereka kini telah meliputi 82.9% kawasan berpenduduk dengan rangkaian Ultra 5G dengan 6,737 menara di seluruh Malaysia. U-Mobile pernah berkata bahawa mereka ingin capai liputan 80% pada Julai 2026. Tapi mereka sudah capai dah pada April 2026. 3 bulan lebih awal ya. Dan 90% kawasan liputan kawasan berpenduduk untuk 12 bulan kemudian lah. Dan capaian tersebut telah disahkan oleh Malaysian Books of Records. Dengan mencapai pembinaan rangkaian 5G terpantas di Malaysia, mereka dapat membina rangkaian yang meliputi 82.9% kawasan berpenduduk dalam 9 bulan ya, sangat cepat. Dan U-Mobile juga akan telah mengumumkan bahawa mereka akan keluar daripada perjanjian akses 5G dari DNB lah. Selepas mereka telah capai sasaran liputan 80%, mereka hanya perlu bagi pengumuman 1 bulan saja ya. Dan ingat tak, Unify Mobile, mereka cuba untuk keluar akses perjanjian akses lah dari DNB untuk menggunakan rangkaian U-Mobile, tetapi pihak DNB tu menghalang Telekom Malaysia untuk keluar daripada perjanjian tersebut ya. Ia tak macam U-Mobile, sebab U-Mobile tu merupakan pembina rangkaian 5G kedua ya. Tetapi TN Unify bukan merupakan pembina tersebut ya. Sebab tu dia halang Telekom Malaysia untuk keluar ya. Sebab perjanjian tu masih ada bagi Telekom Malaysia. Dan liputan kawasan berpenduduk untuk setiap negeri dan wilayah persekutuan adalah seperti berikut. Wilayah persekutuan Putrajaya dengan tahap 99.9%, hampir 100% lah. Pulau Pinang dengan 99.1%, Kuala Lumpur dengan 98.6%, Labuan dengan 96%, Selangor dengan 95.2%, Melaka dengan 92.6%, Perlis dengan 91.9%, Johor dengan 86.4%, Terengganu dengan 85.5%, Perak dengan 81.3%, Negeri Sembilan dengan 80.8%, Kedah dengan 77.2%, Kelantan dengan 75.9%, Pahang dengan 72.8%. Dan untuk Sabah dan Sarawak pula, liputan dia untuk kawasan berpenduduk lah adalah 62.1% dan akhir sekali Sarawak dengan 58.7%. Untuk Sabah dan Sarawak ni susah sikit ya, sebab Sabah dan Sarawak ni besar, tapi kawasan berpenduduk tu dia tak padat ya. Density penduduk tu dia jarak tu dia besar, tetapi penduduk tu kurang. Sebab tu susah nak liputi Sabah dan Sarawak dengan mudah lah. Sangat-sangat susah untuk meliputi kedua-dua negeri tu ya. Sebab kawasan tu memang besar, sangat besar jika anda pernah pergi Sabah dan Sarawak. Tetapi kawasan berpenduduk Kuching, dekat Miri, dekat Sibu je. Untuk Sarawak lah, sikit je kawasan berpenduduk ya. Sebab tu liputan bagi Sabah dan Sarawak tu below average lah, kurang memuaskan. Ultra 5G juga telah meliputi pelbagai bangunan dengan in-building coverage lah, IBC. Ia termasuk lapangan terbang atau pusat pengangkutan awam seperti Terminal Bersepadu Selatan, KLIA 2, lapangan terbang Pulau Pinang,
pusat membeli belah seperti berjaya Times Square, pejabat terpilih, termasuklah pejabat yang mempunyai link dengan pemilik U-Mobile, ya, hotel, stadium macam Axiata Arena, tempat acara dan juga kawasan berpenduduk terpilih. Sebenarnya, untuk U-Mobile ni, mereka sebenarnya telah membina rangkaian dekat Berjaya Times Square Apartment, ya. Memang ada dekat situ. Sebab itu kan building yang dimiliki oleh management tu adalah pemilik U-Mobile lah. Dan kini lebih 83 bangunan telah diliputi dengan Ultra 5G untuk seluruh Malaysia, ya. Sebab banyak bangunan yang memerlukan liputan in-building coverage, ya, ataupun dalam bangunan lah. Dan untuk pengetahuan, U-Mobile ingin mencapai liputan untuk lebih 170 bangunan untuk tahun pertama lah. Bangunan-bangunan yang besar dekat situ dan 600 bangunan pada tahun 2029, ya. Pada masa yang sama, seperti yang saya cakap tadi, U-Mobile juga telah memperkenalkan Ultra 5G Priority. Ia membenarkan anda untuk mendapatkan prioriti lebih tinggi untuk akses 5G mobile. Ia akan memberi pengalaman internet yang lebih lancar untuk kawasan yang mempunyai permintaan tinggi atau sesat, seperti stadium ataupun pusat pengangkutan awam. Ultra 5G Priority merupakan fungsi baru di mana ia menggunakan fungsi 5G SA, 5G Standalone. Lebih spesifik tu network slicing untuk memberi prioriti yang lebih tinggi. Jika anda menggunakan PAS Ultra 5G Priority untuk kawasan yang sesak, ia merupakan fungsi di mana perbezaan itu adalah boleh guna internet dengan lancar ataupun tak boleh guna internet langsung, ya. Anda perlukan peranti yang sokong 5G SA, kad SIM yang sokong 5G SUCI lah, dan juga berada di kawasan liputan Ultra 5G untuk menggunakan perkhidmatan. Sekiranya anda aktifkan PAS Ultra 5G Priority kan, maka peranti anda akan tunjuk Ultra 5G Priority. PAS tersebut disediakan secara percuma untuk setengah bulan. Dia ada bagi beberapa PAS dekat situ. Dan jika anda perlu, pelanggan boleh memberi PAS tersebut dengan RM2 untuk 1 jam atau RM5 untuk 3 jam lah. Sekiranya PAS tu tak ada, ataupun sekiranya lah anda perlukan PAS selepas PAS percuma tu dah habis. Akhirnya sekali, mari kita tengok macam mana nak dapatkan kad SIM percubaan percuma dari U-Mobile, ya. Sempena sambutan mencapai sasaran 5G yang ditetapkan, iaitu 80%, kini U-Mobile dah liputi 82.9% kawasan berpenduduk, ya. U-Mobile telah mengumumkan bahawa semua penduduk Malaysia yang mempunyai MyCas ataupun MyPR, MyTentra boleh mencuba rangkaian Ultra 5G, ya. Anda perlu ada MyCas, MyTentra ataupun MyPR untuk dapatkan tawaran ini. Tawaran percubaan ini menawarkan 10GB data berkelajuan tinggi dan panggilan tanpa had untuk 7 hari secara percuma. Dan 10GB tu boleh guna untuk hotspot, ya. Tawaran ini disediakan mulai 7 April 2026 sehingga diberitahu kelak. Untuk menikmati percubaan tersebut, anda perlukan peranti yang menyokong eSIM, ya. Kalau anda tidak mempunyai peranti yang menyokong eSIM, maka minta maaf lah. Anda tak boleh nak mengambil cuba rangkaian UN Ultra 5G secara percuma. Sebelum itu, anda perlu memuat turun aplikasi My U-Mobile di Apple App Store, Google Play Store ataupun Huawei App Gallery lah. Anda mungkin kena kemaskini aplikasi tersebut.
sila ikut arahan di aplikasi U-Mobile. Sebelum itu, memang kena scan QR code yang disediakan oleh U-Mobile untuk memulakan proses ya. Ini merupakan QR code dari U-Mobile. Jika anda scan benda ni, maka anda akan dibawa dan download itu aplikasi U-Mobile kan. Anda akan dibawa ke satu laman khas di mana anda boleh daftarkan kad SIM tersebut secara sendiri dekat handphone lah. Sediakan IC dan juga sila buat pendaftaran guna itulah rangkaian yang stabil. Selepas anda telah mendaftar perjumpaan tersebut, anda akan dapat email dari U-Mobile lah, di mana kod QR eSIM akan disediakan lah. Anda pun, sekiranya anda nak terus aktifkan pun, boleh aktifkan terus melalui aplikasi My U-Mobile. Anda boleh aktifkan eSIM anda di peranti yang menyokong eSIM ya. Mana-mana peranti saja. Anda boleh daftarkan di peranti yang tak sokong eSIM. Tapi selepas tu anda install dekat peranti yang sokong eSIM. Tawaran percubaan adalah sah selama 7 hari dan anda tidak dibenarkan untuk membuat apa-apa perubahan lah. Anda tak boleh nak add on ke apa ke. Percubaan tersebut akan tamat secara automatik selepas 7 hari telah berlepas. Sekiranya anda berpuas hati, bolehlah beralih ke tawaran perasa bayar yang disediakan oleh U-Mobile ya. Tawaran postpaid baru lah. Anda boleh memilih untuk port in atau mendaftar nombor baru ataupun kekalkan nombor perjumpaan lah. Dan setiap kad pengenalan hanya boleh mendapatkan percubaan selama sekali seumur hidup dan ia hanya tersedia kepada pelanggan baharu U-Mobile yang tidak mempunyai talian bersama U-Mobile. Jika anda nak cuba rakam U-Mobile dan anda mempunyai peranti yang sokong eSIM, ini adalah peluang anda untuk cuba secara percuma. Dan ini sahajalah dalam video kali ini. Jika anda suka video kali ini, boleh kongsikan video ini kepada rakan-rakan anda, keluarga anda, supaya mereka boleh nampak. Dan jangan lupa untuk subscribe channel saya bagi video-video yang saya akan muat naik dari semasa ke semasa. Jangan lupa untuk berkat lonceng tahu. Jumpa lagi di video akan datang. Bye!